Ketua Jurulatih Interim Harimau Melaya Tan Chang Ho mengakui cabaran besar menantinya menjelang kempen Piala AF Piala Hyundai yang dijadual berlangsung bulan depan. Ia berikutan perlu memastikan pemain berada pada tahap terbaik ketika kebanyakan mereka berada dalam tempoh rehat musim. Cheng Ho yang baru dilantik mengemudi skuad kebangsaan berkata, beliau amat menghargai kepercayaan diberikan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM dan bertekad memastikan skuad negara terus berada di landasan terbaik menjelang kejohanan berprestij Asia Tenggara itu. Menurutnya, situasi semasa pasukan kebangsaan agak mencabar kerana sebahagian besar pemain berada dalam tempoh rehat musim sekaligus menyukarkan usaha mengekalkan tahap kecergasan dan prestasi kompetitif mereka. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurusan, FAM dan semua pihak yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menggalas tugas sebagai Ketua Jurulatih Harimau Melaya. Ini satu penghormatan besar buat saya dan sudah tentu saya memikul tanggungjawab amat besar untuk memastikan pasukan kebangsaan berada pada landasan terbaik, katanya. Tambahnya, kerjasama daripada Kelab Liga Malaysia Liga M amat penting bagi memastikan pemain utama dapat dilepaskan menyertai kem latihan pusat serta menghadapi perlawanan Piala AF. Mengulas sasaran pasukan dalam kejohanan berkenaan, sudah tentu setiap pasukan mengimpikan untuk layak ke peringkat seterusnya dan itu juga menjadi matlamat kami, katanya.